14 transformasi robot menarik dalam cerita Mekamato. Nombor 1. King Boxel, raja yang gila kuasa yang mempunyai kebolehan mengubah apa yang disentuhnya menjadi blok-blok berbentuk cube. Blok-blok ini boleh juga dikawalnya dan dikumpul kepada badannya demi untuk bertukar menjadi seekor naga yang besar. Dengan ini, sebagai naga, King Boxel boleh terbang dan menghembus keluar api dari mulutnya. Nombor 2. Cubiko. Cubiko merupakan warden asal penjara angkasa. Seperti namanya, badannya terbentuk daripada bentuk-bentuk cube dan empat segi dan boleh melalui transformasi untuk menjadi pelbagai senjata seperti tukul yang besar dan meriam yang boleh melepaskan tembakan tenaga yang sangat kuat. Cubiko juga boleh melepaskan wayar-wayar panjang daripada jarinya, berfungsi untuk memadamkan robot-robot lain atau dengan kata lain, mematikan mereka. Disebabkan sikapnya yang jahat dan kejam, pihak atasan penjara angkasa bertindak memenjarakan Cubiko dan menggantikannya dengan Rubika. Nombor 3. Fanbot. Dalam episod 10 musim 4, muncullah watak Fanbot. Sewaktu kita mula-mula lihat Fanbot, dia dilihat bersaiz kecil dan pendek, dengan badannya dicat untuk menyerupai Mekabot. Kepalanya pula dipakaikan dengan rambut palsu hitam demi menyerupai Amato. Akan tetapi, ini bukanlah rupanya yang sebenar. Setelah berasa marah dengan idolanya Mekamato, dia kembali ke rupa asalnya yang lebih tinggi dan panjang, dengan rambut berwarna pink. Fanbot membuktikan dirinya sebagai antara pihak lawan terkuat buat Mekamato setakat ini. Hasil kajian dan pengetahuannya, dia dapat mengatasi kesemua serangan Mekamato dengan mudah. Malah, dia juga boleh membuat mechanization versi palsu dengan mencantumkan barang-barang di sekelilingnya untuk digunakan sebagai senjata. Nombor 4. Quacky. Anak itik alien kecil yang kelihatan comel yang cuba mencari adik-beradiknya yang hilang. Rupa-rupanya, Quacky adalah penjahat licik yang memanipulasi Mekamato. Dia bergabung dengan robot-robot itik kecil untuk membentuk badan Sadomeka yang besar. Ada kemungkinan bahawa Quacky ini adalah hidupan organik, bukan robot, akan tetapi menggunakan teknologi mekanikal. Nombor 5. Champbot. Robot olahragawan yang obses dalam memburu kemenangan. Tubuh Champbot mempunyai binaan atletik dan bersadur emas. Dia serba boleh dalam pelbagai jenis sukan dan boleh berpecah menjadi 4 bahagian demi menyertai acara yang memerlukan ramai pemain. Nombor 6. Beep Bo Beep. Robot komputer yang telah dibuang gara-gara teknologi yang ketinggalan zaman seakan-akan berasal daripada era 80-an. Akan tetapi, apabila terancam, Beep Bo Beep boleh menarik barang-barang teknologi di sekelilingnya dan bercantum menjadi robot yang lebih besar dan kuat. Nombor 7. Konco-konco. Sekumpulan watak robot yang terkenal dengan kebolehan membina bangunan dengan pantas tanpa mengira tempat. Secara persendirian, setiap robot konco kelihatan lemah dengan tubuh badan kontrafik yang kecil. Akan tetapi, mereka boleh bergabung menjadi mega konco. Saudara-saudara mereka yang terdiri daripada kumpulan Konchozoku pun sama juga. Boleh bergabung menjadi Konchozoku Crocodile yang besar dan ganas. Crocodile! Dan transformasi robot konco yang paling hebat setakat ini sudah tentulah Mecha Mega Konco apabila mereka bergabung dengan Mekamato dalam episod finale musim 4 demi mengalahkan Cubiko yang jahat. Nombor 8. Konco Rangers. Spesies yang sama dengan robot konco yang disebut sebelum ini, akan tetapi saudara mara mereka yang ini bertemakan Power Rangers sebagai adiwira yang berwarna-warni.
5 Concho Rangers ini masing-masing mempunyai jentera kenderaan setiap seorang yang boleh bergabung menjadi robot besar bernama Mega Concho Rangers Bot. Nombor 9. Sejuku. Robot besar berbentuk peti sejuk yang mampu menghembus hawa dingin kencang yang sejuk membeku. Apabila sejuku bertindak ganas, dia boleh melalui beberapa transformasi menjadi mod yang bukan sahaja lebih besar, malah jauh lebih berkuasa dalam melakukan pembekuan. Nombor 10. Apayapi. Juga dikenali sebagai Payapi, robot ini mempunyai berbilang mod. Adanya mod kereta bomba comel yang kemudiannya boleh mengeluarkan tangan dan kaki untuk berdiri dengan muncung paip yang boleh mengeluarkan air. Tapi apabila menunjukkan dirinya sebagai robot pesalah Apayapi, dia bertukar kepada mod yang lebih besar dan muncung paipnya mengeluarkan api yang panas membara. Nombor 11. Rubika. Pada asalnya, Rubika merupakan program komputer yang mengawal keselamatan penjara angkasa. Dia boleh menggunakan blok-blok putih daripada penjara tersebut untuk membentuk jasad robot yang besar. Setelah berkawan dengan Mekamato, dirinya di-upload ke dalam sistem mekanizer untuk menjadi sistem informasi yang menjaga pengkalan data robot-robot. Rubika system completely downloaded. Nombor 12. Carbro dan Jetsis. Adik-beradik Carbro dan Jetsis merupakan robot kenderaan kembar, seorang sebagai kereta dan seorang lagi jet pesawat terbang. Bahagian-bahagian badan mereka juga serasi dengan satu sama lain, di mana mereka boleh bergabung menjadi satu unit robot dan menggandakan lagi kekuatan dan kelajuan mereka. Nombor 13. Janitor. Robot pesalah bertema tukang bersih ini kelihatan kecil dan lemah dan membawa peti kuning yang mengandungi peralatan-peralatan pembersihan. Akan tetapi, janitor sebenarnya merupakan bekas jaguh gusti di angkasa. Dia boleh bergabung dengan peti kuningnya untuk menjadi robot yang lebih besar dan kuat. Buat masa ini, janitor tidak lagi berfungsi hasil kerosakan dahsyat angkara Kubiko yang kejam. Mungkinkah janitor bakal kembali lagi pada masa yang akan datang dengan rupa yang baru dan power up yang bakal membantu Mekamato? Nombor 14. Mekabot. Dan sudah tentulah, robot yang paling banyak sekali melakukan transformasi adalah Powersfera yang berkuasa mekanize iaitu Mekabot sendiri.